Sagu Rumbia, tepung putih pelbagai guna warisan masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Juadah pemanis mulut, pembuka bicara. Juadah dirindui orang lama. Enak dinikmati ketika hari panas selepas penat bekerja. Itulah boyat dan cendol Sagu Rumbia. Melaka Bandaraya bersejarah. Menyimpan pelbagai warisan masyarakat Melayu, syurga bagi pelbagai juadah tradisional. Antara makanan menjadi kegemaran ramai, termasuklah dodol, keria dan pelbagai kudapan ringan lain. Industri produk makanan tradisional ini merupakan antara penjana ekonomi rakyat negeri Melaka. Di sebuah kampung kecil di daerah Alu Gajah, Melaka, boyat atau lebih dikenali sebagai cendol boyat, juadah pemanis mulut yang semakin jarang ditemui. Ia kini hanya boleh didapati di beberapa lokasi tertentu sahaja. Abkah Johar mula menjual cendol boyat sejak beberapa tahun yang lalu. Inspirasi perniagaan ini tercetus setelah seorang teman sekampung meluahkan rasa rindu terhadap rasa boyat asli. Boyat sejenis manisan yang diperbuat daripada tepung sagu rumbia. Walaupun rupanya seperti cendol, boyat menawarkan rasa dan keunikan yang tersendiri. Gerai cendol boyat Abkah Johar dibuka hampir setiap hari, kecuali jika beliau mendapat tempahan khas untuk kenduri atau jamuan di kawasan sekitar. Pembuatan boyat memerlukan ketelitian. Sedikit perubahan akan menyebabkan adunan menjadi terlalu cair atau likat. Sepasang suami isteri di Kampung Londang, Masjid Tanah Melaka telah memahirkan diri dalam pembuatan boyat sejak dari zaman muda mereka lagi. Mulanya buat boyat ni memang suka makan boyat sebetulnya. Lagi muda dulu, masa anak pertama, bila balik-balik rumah mertua tu, dia orang dulu memang betul-betul parut sagu, memang dia simpan kat rumah. Dia tahu kita nak balik, dia akan dah siap potong-potong rendam santan, dah simpan dalam peti. Bila kita balik, kita campur air gula, kita makan. Kata kita buat bagi sedekah untuk orang atas ramli. Kalau dulu kita cakap orang atas ramli, orang tua-tua. Jadi kita bekal dia orang buat balik. Bungkus dia orang buat balik. Dari situ, benda lama dah jarang orang buat. Dia orang pun bila jumpa dia kata, oh sangka dia kata seronok. Dia kata dapat boyat, tak sangka boyat dia kata. Dari situ dah mulalah Kak, bila ada majlis sikit, adik-beradik akak kata buatlah boyat. Bukan selalu orang buat boyat, dia kata. Muhammad Yusof, suami kepada Lelah, turut membantu dalam perniagaan boyat mereka yang diusahakan selepas kedua mereka berpencen. Mana hari ni berapa? Sama besok 3 kan? 15. Saya buat ni sebelum PKP saya dah mula. Pasal yang saya punya bisnes ni bagus masa PKP. Saya boleh dapat sampai 1,000 lebih satu hari. Setakat ni alhamdulillah lah, bila kita buka dia memang tak mengecewakan lah. Tengok untuk hari ni kan, kita boleh sampai 100 lebih bungkus. Saya untuk mengacau-ngacau tu buat apa tu, menyiapkan barang-barang semua kan. Yang macam pemasaran tu anak-anak saya je. Orang kampung macam kampung akak, dia orang memang dah biasa. Cuma kalau campur orang luar, dia orang memang tak biasa, dia orang memang pelik sikit. Sebab yang bila dia tengok sekalimat dia kata macam teh ais. Kan? Lepas tu dia kata apa tu? Akak kata rasa dulu. Bila dia orang rasa, dia orang datang. Saya dah 4 mangkuk ni Kak. Tahu rasa. Dia kata sedap.
Kata nak lagi makan cuci mulut. Lepas tu kenduri. Bekal orang atas habis. Kenduri siap bekal lagi. Siap bekal lagi. Ini Dari kecil memang selalu makan. Tapi dia cara pembuatan tu lain dulu. Dia sagu ni kita kena tebang pokok. Kena itu kan parut lagi kan. Sekarang ni senang, semua dah siap. Kita ambil dekat kilang, semua dah siap dah lagunya. Pokok sagu rumbia sejenis palma yang tumbuh meliar, mudah didapati di kebanyakan negara tropika pada masa dahulu. Tumbuhan ini dikatakan kaya dengan pelbagai manfaat, dari hujung daun hingga ke hujung akar. Oleh sebab itu, pelbagai juadah berasaskan tepung sagu rumbia telah dicipta. Sepasang suami isteri, Muhammad Ashik Abdul Rahman dan Nur Faznita Mat Nur, yang mengusahakan pembuatan tepung sagu dan juadah berasaskan sagu, menjemput kru Majalah 3 untuk menyaksikan sendiri proses pengambilan dan pemprosesan pokok sagu menjadi tepung. Saya ni dah lama, jadi kita tengok pokok sagu tu kita dah tahu dah. Sagu ni matang ke tak matang kita tahu. So, bila kita dapat pokok sagu yang dah matang tu, yang sesuai dengan umur dia, kita akan tebang. Kita akan dah tebang, kita akan potong kecil-kecil, lebih kurang panjang 2 kaki. Dan kita akan belah. Dan kita akan buat proses kita panggil chipping. Chipping ni untuk menghaluskan dia. Dan kita rendam semalam. The next day tu kita perah. Bila kita perah tu, itu yang sagu je turun tu. Sagu ni memang banyak tepi sungai, tepi sawah. Dia tak payah tanam. Satu pokok boleh dapat 50-60 kilo. Itu boleh makan sampai 3-4 bulan tu. Tak habis. Sagu ni memang makanan ruji kita dah sebelum ni. Okey, kita nak tahu bertepung atau tak bertepung kan? Ambil. Okey, sini nak gosok juga. Okey. Buat macam mana? Gosok macam ni, gosok je. Okay. Gosok betul-betul. Lepas tu buang kan. Buang. Lepas tu kita akan rasa. Dia macam ada kesan tepung. Ada licin tepung. kan. Ujung-ujung tu dia rasa macam debu-debu deh. Ini dah jadi, inilah rumbia dah kan. Inilah sagu rumbianya. Inilah tepungnya ni. Tepung sagu ni. Ni yang kita nak ambil ni. Okey, ni saya nak beritahu lah ni. Ni gam. Kalau dulu kita kecil-kecil kan hidup susah. Kalau pergi sekolah, kerja seni, ni lah gam kita. Oh, okey. Dia memang melekat lah. Jadikan gam. Gam asli kan? Ni gam asli. Sekarang budak-budak tak pakai dah kau? Budak-budak tak tahu dah. Bukan tak pakai, dah tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Menurut Muhammad Ashik, pemilihan pokok sagu rumbia adalah penting untuk memastikan penghasilan tepung sagu yang optimum daripada setiap pokok. Umur pokok yang sesuai ditebang adalah antara 7 hingga 8 tahun kerana ketika usia inilah kepadatan batang pokok berada pada tahap tertinggi. Pokok rumbia berusia antara 13 hingga 15 tahun dianggap terlalu tua, manakala yang berusia 3 hingga 5 tahun pula terlalu muda. Kedua-dua julat usia ini tidak sesuai diambil isinya kerana sama ada belum cukup matang atau terlalu berongga. Setelah ditebang, pokok-pokok ini akan dipotong kepada beberapa bahagian untuk memudahkan proses pengangkatan ke lokasi pemparutan batang. Pemilik tanah kawasan sagu rumbia ini, Abdul Razak Muhammad, turut bekerjasama membantu kami mengambil hasil sagu. Beliau juga berkongsi kisah-kisah sagu pada zaman kecilnya dahulu. Okey, kata orang di Sembilan pecahkan uyung baru dapat sagu Uyung ni mana kulit sagu ni. Yang korek ni. Jadi kita pecahkan dia. Jadi buanglah uyung itu. Lepas tu ambil lah sagu diparut. Parut, dijemur, dikeringkan. Sekarang ni pakai mesin lah. Jadi sagu itu macam-macam lah boleh buat. Buat cendol sagu, buat kuih yang berkenaan dengan sagu boleh. Itulah Kampi. Dulu Pak Cik selalu lah buat. InsyaAllah dulu masa kecil ikut orang tua-tua memang dia ambil sagu ni. Tapi sekarang ni dah senang pakai mesin kan. Dulu pakai tobang, pakai apa, pakai parang, tumbuk.
Tumbuk ni. Apa tu dia parut parut porah ambil sagu lama. Sekarang pakai mesin senang. Senang benar-benar makannya tu. Dah siap ni dah. Pokok sagu. Setelah pokok sagu rumbia ditebang, batangnya akan dikumpulkan dan dibawa ke tempat pemparutan. Proses pemparutan dimulakan dengan membelah batang sagu kepada dua, diikuti dengan membuang ruyung atau lapisan kulit keras di sekeliling batang. Isi batang sagu kemudiannya diparut menggunakan gergaji rantai. Menurut Muhammad Ashik, penggunaan gergaji rantai ini terbukti mampu mempercepatkan proses memarut berbanding cara tradisional. Okey, zaman dulu dia tak pakai mesin, dia panggil sagat. Sagat ni maksud saya macam mana, contoh saya panggil, okey. Ini papan, papan sekeping, kita letak paku. Dah rapat-rapat paku tu, lebih kurang satu paku lebih kurang dalam 1 cm. So banyaklah bawah ni, sampai beribu paku. So paku tu, ini pokok sagu, letak, sagat sampai habis lah. Selalunya macam dekat tempat saya dekat Labu ni, satu penjagat tu 5 rumah kongsi. Jadi maknanya bila nak ambil pokok sagu, 5 rumah ni akan kongsi dan akan sagat sama-sama. Sebulan sebelum puasa, dia dah sagat apa semua, dah ditepung. Bulan puasa, dia akan buatlah lempeng sagu, cendol sagu, kuih yang berasaskan sagu ni lah. Setelah isi pokok sagu diparut halus, serpihan sagu ini direndam di dalam air sekurang-kurangnya 1 hari setengah. Ia bertujuan melembutkan serpihan sagu. Air rendaman tersebut berperanan memerangkap serbuk sagu yang kemudiannya akan diproses lanjut untuk menghasilkan tepung sagu. Setelah hampir 2 hari serpihan kayu direndam, proses memerah dan mengeringkan serbuk kayu sedia dijalankan. Proses ini biasanya memerlukan kudrat yang tinggi dan masa yang lama. Justru Muhammad Ashik sering dibantu oleh pekerjanya. Perahan serbuk kayu melalui kain penyaring akan menghasilkan mendapan di dasar bekas. Mendapan inilah tepung sagu yang diusahakan dengan penuh teliti. Nak mengambil sagu ni selalunya dia tak boleh tahun ni ambil, tahun depan ambil tak. You ambil satu proses yang masa lama untuk tengok pokok sagu tu. Jadi pengalaman juga. Kalau tidak buang masa kan. Pokok muda ambil, sagu tak ada. Saya rasa dekat 9 ada 2-3 orang lagi buat kot. Yang lain semua belilah tepung lah. Mendapan tepung kemudiannya dikeringkan sepenuhnya bagi menghilangkan lembapan dan hasilnya tepung sagu rumbia. Di Kampung Londang Melaka, pasangan Lelah dan Yusuf sibuk menyediakan tempahan boyat untuk hari ini. Seawal jam 7 pagi, mereka mula mengacau sagu, menyiapkan tempahan yang bakal diambil tengah hari nanti. Menurut Lelah, memasak sagu seperti juga mengacau dodol, tetapi dalam tempoh masa yang lebih singkat. Adunan bahan tepung sagu dan air yang dimasak di dalam kawah perlu dikacau sepanjang masa bagi mengelakkan tekstur tepung berkumpul. Macam biasalah, macam kita nak kacau cendol guna air, sama juga dengan dia kacau. Tapi bezanya, cendol tu lembut. Sagu ni makin dikacau, makin dia diikat. Lagi dia berat, ketat. Kita kacau kan, tu abang yang kena kacau. Bila dia dah ketat tu kena tenaga orang kuat lah sikit kan. Boleh juga kacau. Kalau setakat sikit bolehlah kacau. Kalau yang berat-berat tu kena orang lelaki kacau kan. Bila dah cukup matang dia naik berkilat, barulah kita cedok-cedok, masukkan rendam dalam air dulu. Bila dah sejuk nanti baru kita potong-potong. Potong-potongnya pun cara lama letak atas tangan juga. Potong dengan air juga. Kena celup pisau tu juga air. Dia mudah melekat.
Tapi itu air itu membuatkan dia laju. Dia tak melekat. Kemudian barulah kita dah toastkan, barulah kita campur dengan air gula dia, ada air gula santan. Macam biasanya makan cendol, begitu juga. Cuma bezanya sagu dengan cendol. Gonjang sikit. Akhirnya, boyat yang dipotong akan dicampurkan bersama santan, gula Melaka dan susu sejuk. Boyat sedia dihidang bersama campuran ais. Enak dimakan sejuk. Kampung Pantai Negeri Sembilan. Muhammad Ashik dan Nur Faznita membuat satu inovasi baru dalam penghasilan cendol sagu rumbia, sebuah lagi juadah tradisional dari tepung sagu. Cendol sagu rumbia kering inovasi dari pasangan ini mampu menghasilkan tepung cendol sagu yang sedia dimasak pada bila-bila masa sahaja tanpa perlu menguli setiap kali ingin membuatnya. Cendol sagu rumbia ni diperbuat daripada tepung sagu rumbia. Berbeza dengan cendol biasa yang warna hijau tu, cendol tersebut diperbuat daripada tepung beras. So, tepung beras dan tepung sagu rumbia. Kita telah memulakan perniagaan ni sejak tahun 2015. Kita mula dengan berniaga cendol sagu rumbia lah. Kita ada kafe cendol sagu rumbia. Kita ambil sendiri, kita buat sendiri tepung untuk jadikan cendol. Kita buat perniagaan kafe tersebut. Kemudiannya apabila kita berniaga kafe tu, ada ramai permintaan untuk daripada para peniaga lah, orang ramai untuk berniaga cendol sagu rumbia. Jadi kita nak mudahkan para peniaga ni berniaga, kita keringkan. Kita ada satu teknologi pengeringan yang kita buat dengan Mardi Malaysia. Kita keringkan cendol tu, bila dah kering, mereka hanya perlu rebus cendol tersebut selama 15 minit dan dah terhasil lah cendol sagu rumbia. Adunan tepung cendol sagu rumbia biasanya siap kering dalam masa 3 hingga 4 hari. Dia dah kering tu, jadi bila air tu dah mendidih betul, masukkan cendol ni, cendol kering ni, masa dia lebih kurang 11 ke 13 minit. Tapi pastikan air tu kena banyak, biar je kat dalam tu dia menari. Dia berbusing. Dia jangan biarkan air tu tak panas. Senang cakap dia berjoget lah. Kalau kenyal tu dah cukup, okey lah. So, kita simpan masukkan dalam air putih biasa, biar dalam 5 minit, biar sagu tu besar sikit. Bila dah tu, kita toastkan, bolehlah dimakan. Okey, campuran yang asasnya, mesti ada santan dengan air gula. Selalunya cendol ni, rasa dia plain, tawar. So nak buat cendol tu sedap mesti pada air gula dengan pada santan dia. Secara tradisional, cendol sagu rumbia biasanya direbus selepas adunan tepung disagat di atas penyagat cendol sebelum dicampur dengan santan dan gula Melaka. Ia menghasilkan rupa seakan cendol hijau biasa, tetapi dengan rasa yang amat berbeza. Menurut pasangan ini, juadah cendol sagu rumbia amat hampir dengan boyat. Namun kaedah memasak dan memproses tepung sagu berbeza buat dua pemanis mula ini. Kepuasan yang paling tinggilah bila kami keluarkan dan kami meniaga cendol sagu rumbia ni apabila melihat wajah kanak-kanak tu makan. Ya Allah, dia tak pernah makan. So kata, sedap ni bah, sedap ni ma. Dia kata, sedap ni ma. Dia akan share lah dengan ayah dia tu. Mula-mula ayah tu nak beli 1 mangkuk je. Kan, share. Tapi lepas bila anak berebut-rebut, belilah 4-5 mangkuk. Cendol sagu rumbia kan, orang tak biasa kan. Cuma kata jangan kita tinggalkan ni makanan lama kita. Selagi oleh sagu ni untuk kita buat kacau
boyat ni, cara lama, kita teruskan. Tapi akak rasa memang dia orang yang dah biasa makan suka. Memang kena teruskan. Sagu rumbia, sumber makanan utama nenek moyang kita. Setiap titik peluh dan kudrat menghasilkan tepung sagu ini menjanjikan juadah yang penuh dengan keringat dan kasih sayang si pembuatnya. Biarpun menghasilkannya renyah dan memakan masa, hasil akhir juadah pemanis berasaskan tepung sagu rumbia wajar dipelihara. Sagu rumbia, warisan berharga negara kita.